Tapi tadi saya ke bawah, saya terdengar dia orang dibayar RM1,500 dan satu lagi RM2,000. Sebenarnya awak bawa atau dia orang? Dia orang tak nak kerja lagi dah ke apa? Apa yang saya nampak, awak yang tak nak lagi kerja di sini. Awak percaya tak? Sekarang juga saya boleh percaya awak. Jangan bos, saya perlukan kerja ni bos. Sekejap bos. Ni duit yang semalam saya ambil pada dia orang. Saya pulangkan balik dekat bos. Yang saya tahu, bangsa ni ada 2 orang. Mungkin dekat luar sana masih bangsa yang saya tak tahu. Lepas awak dah keluar dari ofis saya ni, tolong selesaikan semua masalah tu. Faham? Baik bos, sekarang juga saya pergi buat bos. Kalau masalah ni awak tak settle, saya akan bangkut urusan nanti. Keluar! Bos, kenapa panggil kita orang ke sini? Mari dulu, cepat.